Woi, Panglima! Pangkat besar, gaji besar, allowance besar, rumah besar, kereta mewah, simpanan duit berjuta-juta dalam bank, jongkong emas berketul-ketul, baju orang tolong iron, kasut orang tolong kilat, makanan orang tolong hidangkan, rumah tak payah bayar, kereta tak payah bubur minyak, driver ada, PA ada, bodyguard ada, semua benda yang anggota biasa tak ada, engkau ada. Jauh sangat jika kau nak bandingkan kehidupan kau sekarang ni dengan kehidupan orang-orang bawah kau. Kau ni ibarat raja dalam badan beruniform. Apa lagi yang tak cukup? Sampai kau ambil hak orang lain, apa yang kau tamak sangat ni? Aku sangat yakin sehingga ke hari ni, banyak lagi keperluan utama untuk anggota bawahan ni yang tak cukup. Nak minta baju baru pun susah. Kadang-kadang yang tahun lepasnya tu diorang pakai. Kau tahu tak, ramai anggota-anggota bawah kau yang cuba untuk cari income lebih dengan buat part time. Ada yang meniaga pasar malam, ada yang meniaga air balang, ada yang pagi-pagi meniaga nasi lemak. Part time yang diorang buat tu, semua tu untuk tampung kehidupan harian diorang dengan family diorang. Dengan cara yang halal, tahu tak? Yang kau kat atas kayangan, sakau. Punyalah Barwa, kau tak malu ke dekat anggota-anggota bawah kau? Weh Barwa, mana pergi ikrar sumpah taat setia kau kepada agama, bangsa dan tanah air? Kau sanggup langgar ikrar kau sebab kau tamak. Guys, tolong sharekan video aku ni kepada geng-geng merak kayangan supaya jadi iktibar pada yang lain. Pada orang-orang baik, jangan lupa follow guys. Assalamualaikum.